Hai, Assalamualaikum kesayangan Bonda Cinta. Apa khabar semua? Yang sihat terus sihat, yang sakit Bonda Cinta doakan semoga cepat sembuh. Hari ini Bonda Cinta nak bagi satu lagi petua untuk hancurkan batu karang dalam buah pinggang dan hempedu. Sekadar ikhtiar, jika serasi diamalkan, insya-Allah pasti Allah bagi kesembuhan jua. Senang saja, sediakan air panas dalam satu cawan, daun sop, ni daun sop ya, atau daun seleri, dan juga limau kasturi dalam 3 biji ya. Masukkan sedikit daun sop, sedikit ya, basuh bersih-bersih, masukkan dalam air panas tersebut. Okey. Kemudian limau kasturi ni perahkan 3 biji Okey, kemudian virgin olive oil. Virgin olive oil ataupun minyak zaitun dara. Lebih kurang dalam 1 sudu kecil. Minyak zaitun dara. Lebih kurang 1 sudu kecil. Sebarang jenama boleh ya. Okey, kita biarkan dia jadi suam-suam sikit. Kalau nak tambah madu boleh, itu option, itu pilihan Nak tambah madu itu pilihan. Okey, dan kita tapiskan, kita minum setiap hari sebelum sarapan pagi. Kalau tak sempat buat sebelum tidur malam. Membuat setiap hari, insya-Allah. Sekadar ikhtiar, jika serasi amal, insya-Allah pasti Allah bagi kesembuhan jua. Terima kasih banyak-banyak support Bonda Cinta. Jika anda rasa petua Bonda Cinta memberi manfaat, anda boleh follow Bonda Cinta, like, comment, share, subscribe. Mungkin perkongsian anda buat memberi manfaat buat semua orang yang lain ya. Terima kasih support Bonda Cinta selalu. Jagalah kesihatan. Sihat itu mahal. Okay, bye-bye. Love you all. Bye.